Saning supi lalu situ tu nampak ada buah timun tikuh, orang panggil luk tam lengsuk ataupun buah timun tikuh masak. Lepas tu kita nak buat belah mana ni? Kalau kita jadi jawak, jeragak, jerawak. Kita ambil mari tumbuk, campur dengan madu, kita comor muka kita. Lepas kita nak proses muka kita putih tu, kita masuk dengan garam sikit. Siapa nampak? Nampak tak tu? Duk bawah. Hak bawah mula hendak ni. Oh, tak ada cemal dia. Hak bawah apa boleh guna juga. Buaya. Kena tak pohon dia belah mana weh? Tak mau ya tak kena pohon pula ni. Ni batai dia. Ni batai dia. Ni batai dia ni. Orang Tani panggil ramah. Tapi saudara Malaysia dia panggil timun tikuh. So people kena panggil turut dia timun tikuh. Timun tikuh. Sebenarnya dulu Supi tak kenal timun tikuh lah mana. Sebab di sini timun tikuh dia sebasa lagi. Tapi sekarang ni Supi panggil ikut saudara Malaysia lah. Ni daun dia ni belah ni, daun dia. Ni daun dia lah. Mudah-mudahan lah daun dia. Kita pergi ambil ni, kita pergi buat, orang panggil kata orang jadi jeragak ataupun jerawak. Pas muka dia tu sangat itu roh, orang panggil kata kuat banyak. Kita cuba. Ni lah. Kita ambil hak masak sebesar-besar ni, kita buat klik. Wih, anak guna. Ni lah. Bubuh lah lesong. Tumbuk. Lepas pada tumbuk tu, kita masuk madu sikit weh. Madu ni kita masuk madu sikit. Prup. 1 sudut teh. Masuk madu 1 sudut teh. Lepas kita masuk garam sikit untuk nak basuh. Dia tubik habis. Kok dia cuma-cuma di muka kita tu. Garam sepi masuk sikit lah. Okey. Kita tumbuk molek. Dia campur molek. Nak comel ni dia kena comel tekah kita nak tidur. Tekah luar masa lah. Tak tidur pun boleh luar masa. Sebab dia sibuk-sibuk tak boleh buat benda ni ni. Dia sibuk-sibuk dia tak boleh buat. Sebab apa? Dia kena pakai guna masa. Nah, dia kena guna masa. Pergi ambil comor di muka selalu lah, mudah. Orang jadi jerawak, jadi jeragak, jadi jerawak, muka jadi hangus hitam. Tak comel, kulit tak terik. Kulit kita jadi tak comel, tak terik. Lepas lagi orang hak suka main panas, main duk tengah panas, duk tengah cahaya, duk orang bertepuh dengan cahaya matahari kuat-kuat. Basuh muka we cuci dengan
buah timun tikuh campur dengan madu, masuk garam sikit. Ni nah. Alhamdulillah. Lepas ni lebih sikit lagi supaya nak basuh. Mana tu? Tangi supaya selalu dah. Tangi dia basuh kasak-kasak. Tangi kasak-kasak gitu ke atas pun tak gamuk juga weh nak pergi saleng dengan demo. Demo ya Allah tangi supi. Supor dengan gapo? Tapak kaki gajah. Tak gamuk kok. Malu juga. Sabik kita boleh buat kita. Orang panggil bahasa Thai kata dule tu bang. Orang panggil kata bahasa Melayu kata kita jaga kesihatan kita tu dia tak ada punah dah. Sebab Nabi kita sendiri pun dia amati buku kesihatan badan. Bukan kata kita orang Islam ni kena lock tubuh kita. Lebih-lebih lagi kita maaf nah, lebih-lebih lagi orang mau kita ni belah ni. Tekah kita duk jadi tak ada tok lelaki tu. Orang tani panggil anak dara tu kita buat comel molek ya. Siap kain baju ke apa comel. Bawa boleh anak selalu dah selebeh. Gapo dia kata tak ada nak cara diri sendiri sebab nak cara ke anak. Hak tu tak tahu lah ikutlah nah. Lepas tu boy kata tak ada tu dia tak cara diri dia sendiri. Boy tak cara diri sendiri, lepas tu duduk-duduk lama-lama tu. Misalnya tak kedai. Dia di cerah tangga ataupun kok mana. Hang kata lelaki dia tu jadi pecek. Tekah dia jadi bujel sekali lagi tu dia comel pula. Tu tak ada arah lah nah. Sebenarnya bukan kita kena sihat. Bukan kata kena lama lecuh hari-hari. Sihat ni kita siap tubuh kita berapa hak nampak tak comel tak molek. Dia sunnah Nabi juga nah. Kita dule tu ataupun kesihatan badan kita ni kita belum molek tu ya sunnah Nabi juga. Jangan helak. Supaya kalau kita jadi penyakit, jadi sikit-sikit beladuk dulu. Tak ada gapo, boy jadi banyak. Ya payah nak sembuh lah. Ya menagak banyak, ya payah nak sembuh kok. Ni payah nah. Nah, supaya tok ni kering lah ni. Kering lah. Pasal kalau kita nak tok kering badan ni pun boleh. Tapi supaya nak sekadar ni juga sebab supaya ada kerja. Buat contoh nak tengok. Tapi sebenarnya nak moleknya sampai 10 minit 15 minit kita letak video serah masuk molek nah. Mudah-mudahan nah. Insya-Allah nah. Kalau molek tu kita tak ada kerja ke apa tu kita buat seminggu sekali, seminggu 2 kali pun kita buat. Mudah-mudahan nah. Buah timun tikuh ataupun luk tamling. Bahasa Thai รียกว่าลูกตำลึงสุก. Kalau hok masak nah lebih baik ada hok masak. Lepas tu yang kedua madu nampung ruang. Hak asli pun boleh, hak bukan asli pun boleh. Yang ketiga tu garam debu sikit lah. Untuk proses muka. Pak kita mai tumbuk sekali. Kalau nak blender pun boleh, tapi blender dia buat salah sebab dia sikit lah. Buat salah duk lekat di tempat matang nibah dia tu, buat salah tumbuk lah sikit lah. Pak kita mubuh ni dia kering molek kita kau basuh tu baik. Mudah-mudahan lah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.